Gojira Evolution. Holy moly, hi guys, nama saya Gordon the Great Hobby Man dan selamat datang ke dunia figura raksasa Great Hobby. Di tangan saya ni adalah Godzilla Evolution dari series Godzilla vs Kong, The New Empire. Semestinya ini adalah dari Bandai Tamashii Nation. Kalau kita tengok keseluruhan Godzilla ini, memang penggunaan warna dia memang sangat cantik. Dan bukan saja itu, kalau kita tengok di kulit Godzilla-nya, memang dia punya tahap realism ataupun realistiknya memang sangat tinggi juga ya. Terutamanya sisik-sisik raksasa dia tu, dia bukan sahaja berwarna kelabu ya, dia juga ada sedikit campuran warna coklat, sedikit warna hitam serta sedikit warna coklat muda untuk menampakkannya lebih dinamik. Dan kalau kita tengok di bahagian pari yang berwarna pink dia tu, di mana Godzilla ni telah kalahkan Tiamat dan menyerap kuasa di kawasan Tiamat tu, maka dia menjadi warna pink macam ini. Dan plastik kualiti yang berwarna pink ini, dia adalah sejenis plastik yang agak lembut, tapi dia tak lembut sangat lah. Kalau kita tengok dari jauh, dia nampak macam clear, tapi tak clear habis tau. Macam ada dua layer warna dia, menampakkan dia agak menarik juga kalau kita tengok dari jauh ya. Tapi yang cantiknya di bahagian atas saja tau, sampai ke ekor dia, dia dah mula menggunakan cat dan bukannya plastik yang ada sedikit look sinar macam kat bahagian atas tu ya. Dari segi muka Godzilla ini, dia punya muka tu kecil lah, badan besar, kepala kecil, dan bestnya mulutnya boleh buka, giginya boleh nampak, matanya juga pun boleh nampak, sangat details ya. Dari segi artikulasi, kepalanya boleh gerak sedikit atas bawah kiri kanan, pusing-pusing pun tak ada masalah. Dari segi tangannya, dia ada beberapa ball joint, kalau nak pusing-pusing pun tak ada masalah, nak lipat tangan pun tak bolehlah lipat habis, tapi dia boleh gerak juga di bahagian lengan dia ya. Dia datang dengan ekstra tapak tangan untuk korang buat posing yang berlainan lah. Di bahagian kaki dia pula ada beberapa ball joint, di bahagian atasnya boleh pusing-pusing tak ada masalah, di bahagian lututnya pun ada ball joint boleh pusing-pusing, dan tapak kaki dia pun ada ball joint kat dalam. Dan bukan saja tu, action figure ni datang juga dengan pergerakan pinggang, walaupun tak banyak tapi ada jugalah. Dan dari segi ekornya pula mempunyai artikulasi yang sangat banyak untuk posing-posing korang. Jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.